Yang panas kan? Sejuk ah. Nanti ni juga sejuk juga ni. Yang boleh tak kalau bil bulan ni awak bayarkan dulu? Sebab nak pakai duit lah. Nanti ada outstation bawa kereta pergi Labuan. Boleh tak? Okey, boleh. Okey. Yang, bilik sepah ni tak dikemas ke? Ha? Dek, ada booking Grab ke? Dengarlah, gemalah hati, dendang jiwaku, mencurahkan pendaman. Kau ingat aku kena patah kau ke ha? Nampak aku tinggal kian nak bayar? Kau jangan kau ajar kau bini aku tau. Bayar Hormat aku jaga sikit. diri aku je lah daripada jaga kau. Tak ada hasil. Kau kepala otak kau lah tak ada hasil Kau kena ingat rumah ni aku tanggung, makan kau aku bagi, baju kau semua aku bayar. Apa yang tak ada hasilnya? Kau nak pergi mana? Aku nak balik rumah mak aku. Tahun ni aku dah cakap balik rumah mak aku kan. Apa yang tak faham? Aku nak balik rumah mak aku. Di angkasa raya. Balik kampung ke, Dek? Seorang? Tanya sepatah, jawab sepatah. Akulah. Hello Yang. Hai bang. Ni, hari ni kita makan luar Abang belanja. Makan luar? Okey. Okey, terima kasih. Okay, bye. Dah sampai, Dek? Alamak, lain tak ada lah kak. Tapi... kejap, saya bayar cash. Tapi saya ada ni je. Bolehlah, kau tim. Tak apa ke kak? Nanti saya transfer, akak bagi saya nombor akaun. Tak apa, dalam hidup ni, kita tak boleh berkira, Dek. Kita ni manusia. Kalau terkurang dekat sini, insya-Allah Tuhan bagi lebih dekat sana. Alah, kira halal lah. Kira duk raya lah tu. Siapa masak ni? Siapa masak? Rendang. Sekejap rendang ni. Makcik. Okey. Oh, sambung balik dia. Tambah lagi banyaknya. Aku rasa dah kenyang. Assalamualaikum. Salam. Ya. Masya Allah. Sedap rendang ni. Allah. Tambah. Nak jemput tetamu kejap. Okey. Ji. Dari mana? Cari apa? Tak, Lin ada ni. Bini hilang lagi? Tak tahu lah. Sini ada kat tasik tu. Kat nasi Ha. Okay, tak apa. Saya kat dulu lah. Okey, baik. Sekejap tu. Ya. So, ada cakap sikit ni. Apa ni? Boleh So, kita ni sebagai ketua keluarga, kita ni ada sifat pemimpin, tanggungjawab, tolak ansur. Jadi, kalau orang nak senyum dengan kita senyum dulu. Betul tak? Sedekah. Apalah, kau pergi keluar, pujuk bini kau sana. Ya. Salamnya, Selamat Raya, Haji Batin. Sekejap, ambil satu. Okey, ambil Sayang, abang datang nak minta maaf ni. Abang tahu abang tak mampu nak bagi semua. Tapi satu benda saya kena ingat. Selagi kita pandang ke langit, beratap, perut sentiasa berisi, tidur sentiasa lena, syukurlah. Sebab bila kita bersyukur, bila kita tak ada apa-apa, itu adalah darjat syukur yang tertinggi. Redha nama dia.
Tapi apa-apa pun, lagi sekali abang datang sini nak minta maaf sangat-sangat. Sebab abang tahu saya yang stres, saya yang penat, saya yang perangai abang. Tapi itulah, walaupun bunyi ni macam klise, tapi abang datang sini lagi sekali abang minta maaf. Tak buat lagi lepas ni. Satu hari di hari raya, kulihat cahaya Haji, raya rumah mak saya. langit cemerlang tak terkira, tanda kuasa yang maha esa memberi nikmat pada manusia.